Okay guys, so kita dah nak pergi beli barang dengan Haikal dekat Cowboy Melaka. So kemungkinan decoration rumah kita akan bawa ke dalam kereta. Tapi korang tengoklah dulu hasil dia macam mana. So sekejap lagi kita akan beli barang. Semalam aku dah bincang dengan Haikal, dah sit down, dah brainstorm, dah lukis-lukis apa benda yang kita nak buat. So hari ni kita nak cari mesin gergaji lah, barang berdebu, banyak gila barang. So jom, let's go guys. Alright guys, so kita dah pun beli beberapa barang untuk projek camper car. Hari ni kita beli barang yang boleh-boleh. Aku cuba buat semurah yang mungkin, sebab benda-benda ni aku nak ramai orang boleh buat. Tapi benda yang murah dan boleh diguna pakai dan nampak cantik. So aku tengah tunggu Haikal tolak troli. Aku dah buat bayaran tadi. Lepas tu tunggu dia siap tolak barang lah. Sebab dekat luar sekarang ni hujan guys. Kat luar ni hujan. Okay, hujan. So itu dia. Itu dia. Okay. Yes. Itu dia. Alright, jom kita pergi tengok. Okay, so ni adalah barang-barang yang kita dah beli. Dalam ni ada lagi lah barang-barang. Okay, so Haikal bawa masuk dulu barang-barang. Okay, bawa masuk dulu barang-barang. Kita beli dekat Cowboy guys. Okay, barang Cowboy ada yang boleh pakai. Sebab dekat sini banyak juga barang-barang camper. So aku beli semua barang-barang ni. Untuk kita balik, kita tengoklah apa boleh buat. Alright, yang mana boleh jumpa channel ni? Macam biasa guys, jangan lupa like, comment, subscribe guys. So kita dah sampai dekat rumah. Sekarang dekat tangan aku ni ada, dia sebenarnya ada tiga set marble. Marble dia macam stiker, tapi kita pilih yang kualiti okey. So korang mesti cakap tak Long nak buat apa kat dalam kan? So aku nak buat decoration untuk camper car ni. Walaupun dia kecil, dia nampak eksekutif. Macam kau pernah tengok kalau konten isi hisap, ada dia sewa van, caravan besar tu kan. Kita tengok dalam dia semua eksklusif. So aku nak buat kereta ni eksklusif juga guys. Dengan kita beli apa ni? Pusing ledo. Tak ada warranty guys, tapi harga dia murah, RM80. Ni adalah mesin untuk potong kayu. Dan selama ni aku tak ada pun kerja-kerja kayu. So aku tak adalah mesin macam ni. Dan kita beli juga tempat dapur camper guys. Okey, dapur camper ni mungkin aku akan custom, maybe pakai kayu, dan kita akan extend dia luar pada kereta. So masak luar pada kereta. Lepas tu aku ada order beberapa barang juga, seperti projector, dan kita akan beli TV, dan kita akan beli PS4. File mahal. PS4. Lepas tu kita akan order tilam tu semua belum sampai. Lepas tu ada converter untuk kereta pergi ke 3N plug bos. So kabel kereta pergi ke 3 plug rumah tu. Aku tengah survey yang bagus-bagus tau. Sepi boleh. So seperti LED, kita dah order juga LED untuk side dalam. Lepas tu coffee table, rak-rak untuk letak barang-barang dekat dalam. Lepas tu boleh rak untuk laptop. Memang crazy lah bro. So barang yang korang tengok tak seberapa ni pun kita dah habis lebih kurang tadi 3 ke 400 lebih. Dekat 500 dah habis. Tak termasuk kayu, tak termasuk apa. Dan hari ni cuaca sangat-sangat tak mengizinkan. Cuaca gelap, hujan. Lampu rumah aku hari tu short terbakar. So, aku akan buat sedaya mana yang mungkin hari ni. Kita tak nak buang masa. Kita kalau boleh nak cepat sajikan dekat korang benda yang best. Alright? Jangan lupa like, comment, subscribe. Yeah, so memang gelap kau tengok dekat dalam. Mungkin dalam kamera aku ni kita dah adjust. Okay, so dekat tangan aku ni ada solar LED guys. Dia kecil dan ringan. So aku akan guna benda ni. Lampu dia sangat-sangat terang. Itu kan sakit mata. So kita dah suluh. Maybe aku buat kerja menggunakan benda ni dulu guys. Boleh tengok. Terang gila kan. Lepas tu dia ada banyak color. So kalau kau nak dapatkan benda ni, boleh juga dapatkan dekat link kat sebelah YouTube aku tu. Ada link dia. Mantap bro. Lepas tu kita rosak bro. Kau boleh macam ni bro. Tolong saya, help me baby, help me. Macam tu lah. Lepas tu boleh charge phone, yang paling penting. Dah macam power bank, segala-gala mak nenek boleh lah. Mak dengan bapak je tak ada. Okay, so jom kita akan sambung custom. Mantap.
Alright guys, so hari ni aku sendiri cuti sakit kepala. Okay, so aku dah beli kayu tadi guys. Okay, kau boleh tengok. Ni kayu yang kita dah beli. Okay, kayu aku dah beli berapa hun lah. Okay, ada dalam 9 batang aku dah beli. Lepas tu dekat dalam ni pun ada kayu juga guys. Okay, dekat dalam ni pun ada kayu. Okay, yang untuk aku nak lapik kan nanti. Lepas tu kita nak letak tilam. So tilam dah pun sampai guys. Okay, tilam dah sampai. Kau tak sembang kari, gua kasih jadi guys. Kita memang kasih jadi punya. So sebenarnya senang kata, kalau nak buat dekat kereta ni tak sesuai sebenarnya kalau untuk camper nak buat yang eksekutif. Sebab ruangan kereta ni guys, dia tak fleksibel macam van, lori ataupun 4x4 tau. Contoh kalau kita tengok tulang dia melengkung tau. So sebenarnya dekat belah dalam ni, belah sana aku nak buat macam laci tau. Kayu yang aku beli potong-potong tu dekat belah sana. So maknanya pintu belah sana aku tak nak pakai dah. Pintu belah sana aku tak nak pakai dah. Memang tak nak pakai. Totally tutup lah satu pintu. Wiring-wiring semua dekat dalam. So aku tak tahu korang faham ke tak faham. Cuma yang ni lah. Yang ni tadi rak ni ada problem. Rak bawah ni, laci bawah ni tak boleh buka guys. So aku nak ambil ukuran sebenarnya. Dah ambil ukuran dah. Ni tab aku. Kita dah ambil ukuran. Cuma aku nak ukur dekat dalam. Aku nak marking betul-betul sebelum aku potong. Tapi itulah Masalahnya susah aku nak angkat kayu buat seorang gedebak-gedebuk kan. Tapi boleh je. Kita biasa buat kerja seorang-seorang bro. Kan? Tak ada masalah pun. Semua ada pisa bro. Kan? Kita zaman maju. Aku tap je muka aku dah boleh gerak. Okay? Dah boleh buat macam-macam benda. So sekarang ni aku rasa aku nak keluarkan dulu kayu ni. Sebab aku rasa aku nak masuk pula katil. Aku nak tengok katil tu sesuai tak? Sebab aku main beli je. Aku aku ambil lah ukuran yang okey. Bukannya main beli je. Maksudnya main bantai je. Tak juga. Kalau main bantai je pisang juga kan. Okey kan? Okey, stay tune guys. Korang lepak-lepak dulu kat situ. Aku ingat nak keluarkan dulu benda Allah ni. Kayu ni. Cuma bonet kereta ni dah problem sebenarnya. Bonet kereta ni dah uzur. Dia punya hidrolik dia dah bahaya kan. Dia punya hidrolik dia dah uzur. So memang susah lah cerita dia. Tapi boleh je guys. Bismillah. Kita buat dia bro. Okay. Ya. Okay. So aku turunkan dulu guys. Wow. Nasib tak kena kaki guys. Pisang kalau kena kaki tu. Berat juga kayu ni sebab tebal. Aku beli yang tebal sebab kita nak buat macam katil kan. Sekejap guys. Okay. Okay? Are you okay? Alright. Okay, sekarang ni aku nak masukkan tilam ni dalam ni guys. Sebelum kita pump, better aku masukkan dulu. Better aku try masukkan dulu. Lepas tu kita pump. Sebelum aku potong kayu, aku nak tengok apa yang kurang. Okey. Sekejap. Kita pump guys. Okey. So tilam ni mudah lah sebenarnya.
Filem ni mudah. Filem ni boleh beli kat Shopee je guys. Okey. Disebabkan kereta, kita tak dapat banyak buat kompartmen-kompartmen yang rare tau. Sebabkan dia kereta. Kalau dia yang besar punya, okey. So kita dah pump, kita nak tengok sampai mana dia boleh pergi. Katil ni. Aku memang ambil saiz besar sebab apa? Sebab aku pun besar. Okay guys, stay tune. Okay guys, so buat masa ni, katil ni aku tengok dia sebenarnya oversize lah. Oversize, tapi boleh je nanti aku adjust lagi. Kita just random, aku nak tahu apa terjadi bila aku pump katil ni. Tapi memang dah nampak sikit guys. Cuma aku baru beli ni, aku tak charge, bateri dia dah habis, nampak guys. Aku tak dapat nak full pump. Kita akan buka lah benda ni, kita akan charge dulu. Aku akan charge dulu. So guys, sorry aku post juga video ni hari ni. So guys, tolonglah share kat korang. Jangan lupa like, comment, subscribe. Penat guys aku buat video kan, bagilah semangat sikit. Aku ni dah start macam tak ada semangat. Aku ingat lepas raya ni memang nak buat video hari-hari untuk korang. Cuma aku punya kereta Sirocco tu belum siap, so tak dapatlah konten 4 wheel tu dulu. Yang mana ada aku buat dulu guys. Okay, jangan lupa like, comment, subscribe. I love you guys.